masih boleh memohon jaminan selepas melantik peguam. Mahkamah menetapkan 25 Jun sebagai tarikh sebutan semula kes. Sebelum ini, seorang suri rumah bersama 5 kenalan lelakinya ditahan pada 15 Mei selepas disyaki terlibat dalam kes samun bersenjata membabitkan kerugian RM12,000. Anggota Pasukan Simpanan Persekutuan FRU Muhammad Parih Ali yang cedera parah dalam nahas di Teluk Intan minggu lalu masih dalam keadaan trauma. Lebih terkilan, anggota polis berpangkat sarjan yang dibenarkan keluar dari Hospital Teluk Intan kemarin itu juga baru saja mengetahui tentang kehilangan 9 rakannya akibat kemalangan tersebut. Ketika ditanya berhubung nahas tersebut, Muhammad Parih, 44 tahun, tidak mengingati langsung tragedi itu sehinggalah dia mendapati dirinya penuh kesan luka selepas sedar. Yang saya paling teruk sekalinya patahlah dia, kira patah yang tangan ni patah. Lepas tu tempurung lutut kiri kanan tu dia dah hancur. Dia operate pasang pelit apa semua. Yang dia suspek yang untuk pendarahan kepala tu tak adalah besar mana, tapi dia kata untuk ni dia akan pantau lah mana akan ambil ubat tu. Yang leher ni saraf tunjang, takut dia lari kan. Mana itu yang pakai memang tak boleh nak bergerak tu. Lepas tu ada kecederaan dekat perut sikit. Isterinya, Rohani Yatim, berkata suaminya itu ditempatkan di unit rawatan rapi selama 6 hari akibat cedera parah dan emosinya agak terganggu selepas mengetahui 9 anggota lain meninggal dunia. Menangislah dia, ialah siapa tak sedih kan. Semua tu anak-anak buah dia, rakan sekerja yang sangat baik. Lepas tu dia macam tak percayalah. Yelah, semalamnya kerja sama-sama, bergurau, lepas tu sebalik dah tak ada kan. Terdahulu, Sarjan Muhammad Parih menerima kunjungan Timbalan Mufti Perak, Datuk Zamri Hashim dan Yayasan Ikhlas. Jadi kita merasa terpanggil untuk mengajak masyarakat sama-sama menyumbang sebenarnya. Ini sebagai pencetus saja. Dan masyarakat dengan rasa kasih sayang menyalurkan sumbangan kepada Yayasan Ikhlas untuk disampaikan kepada mereka yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai rasa peduli dan rasa prihatin kita lah. Kemalangan tragis pada 13 Mei lalu menyebabkan 9 anggota FRU dari Unit 5 Sungai Senam maut selepas truk yang dinaiki mereka bertembung dengan sebuah lori batu ketika dalam perjalanan pulang dari Teluk Intan. Akibat nahas itu juga 4 anggota FRU masih menerima rawatan di ICU di Hospital Teluk Intan dan Hospital Raja Permaisuri Bainun, Ipoh. Naratif negatif bahawa institusi Islam tidak membantu perlu diperbetulkan. Demikian tegas Timbalan